Kemelut yang sedang melanda Parti Pribumi Bersatu Malaysia tidak menggambarkan perpecahan dalam kalangan orang Melayu di negara ini. Menurut laporan Malaysia Gazette, bekas pengerusi Bersatu, Tun Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan bahawa kekacauan yang berlaku kini hanya melibatkan parti tersebut dan tidak menjejaskan perjuangan penyatuan bangsa Melayu. Itu perpecahan dalam parti mereka, tapi tidak ada perpecahan dari segi perjuangan untuk bangsa Melayu sendiri, katanya dalam sidang media meja bulat mengenai perjanjian perdagangan timbal balik antara Amerika Syarikat dan Malaysia bersama parti-parti politik serta NGO di Yayasan Kepimpinan Perdana hari ini. Kenyataan itu dibuat sebagai reaksi terhadap isu dalaman Bersatu selepas beberapa pemimpinnya dilaporkan hilang keyakinan terhadap Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin. Terdahulu, Ahli Parlimen Indera Mahkota, Datuk Saifuddin Abdullah meminta Muhyiddin melepaskan jawatan dengan mendakwa beliau sudah kehilangan kualiti kepimpinan yang pernah dimilikinya sewaktu menubuhkan parti itu. Saifuddin turut menegaskan bahawa Muhyiddin kini tidak lagi menonjolkan ciri kepimpinan berasaskan adab, ilmu dan kemahiran seperti dahulu. Dalam perkembangan sama, Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal pula mendakwa bahawa Muhyiddin mempunyai personaliti yang sukar didekati, menyebabkan ramai pemimpin di peringkat akar umbi lebih cenderung kepada timbalan Presiden Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Apabila ditanya sama ada beliau menyokong Muhyiddin atau Hamzah, Dr. Mahathir memilih untuk tidak memihak kepada mana-mana pihak. Kita tidak ambil kira itu, kedua-dua mereka Melayu, katanya. Tambah bekas Perdana Menteri itu, fokus utama kini ialah menyatukan umat Melayu di bawah satu gagasan besar tanpa mengira parti politik demi mengembalikan kekuatan politik bangsa tersebut. Ia akan menyertai payung besar sebagai orang Melayu, bukan sebagai Bersatu dan bukan sebagai pemimpin dan lain. Mereka ada dalam payung besar sama macam orang lain sebagai orang Melayu yang nak pertahankan kepentingan orang Melayu, jelasnya.